Ramai orang bila dengar protein powder terus fikir, oh, ini untuk orang gym je, untuk besarkan muscle, untuk jadi bodybuilder. Tapi sebenarnya, ini tidak benar. Protein ni bukan makanan khas untuk orang gym je tau. Protein adalah salah satu nutrien penting yang mana kita perlukan setiap hari. Malah, untuk orang dewasa, keperluan protein adalah sekitar 0.83 gram untuk setiap kilogram berat badan sehari. Sebagai para selamat. Contoh mudah, kalau berat badan seseorang adalah 60 kilogram, angka itu lebih kurang 50 gram protein sehari. Dan protein juga menyumbang sekitar 10 hingga 20% daripada jumlah tenaga harian kita. So nampak tak? Protein memang sebahagian daripada diet harian kita. Bukan sebab kita pergi gym sahaja. Dan sebenarnya, nak dapatkan protein tak semestinya kena minum protein powder. Ayam ada protein. Ikan ada protein. Telur ada protein. Daging, susu, tofu, tempe, kacang pun ada protein. So, apa bezanya protein powder? Basically, ia adalah satu sumber protein yang convenient. Macam saya sekarang, kalau saya ada masa, saya makan macam biasa. Tapi kalau jadual tengah padat, shooting dari pagi sampai malam, meeting, travel, atau memang tak sempat nak cari makanan yang ada protein, boleh bancuh macam ini. Tapi, jangan salah faham. Protein powder bukan bermaksud kita kena replace makanan dengan shit je tau. Makanan sebenarnya tetap penting sebab makanan yang berbeza bagi kita pelbagai nutrien yang lain juga. Protein powder cuma adalah salah satu pilihan bila kita perlukan sesuatu yang cepat dan praktikal. Dan satu lagi benda yang ramai tak tahu. Protein bukan semata-mata untuk bina muscle. Protein membantu badan membina dan membaiki tisu termasuk otot, dan protein diperlukan untuk pelbagai fungsi badan. Kerja office perlukan protein. Student perlukan protein. Content creator macam saya pun perlukan protein. Orang yang aktif macam, siapa nama tu? Sadik Sigaraga perlukan protein. Orang yang tak gym langsung pun perlukan protein. So, jangan fikir aku tak gym, aku tak perlukan protein tau. Itu sebenarnya salah. Protein powder ni bukan magic. Ia cuma satu lagi cara convenient untuk bantu cukupkan protein harian kita. Simple kan?